Tengok. Ada Aina bocah and we are at Bandar Baru Bangi. Oh my god. So hari ni kita nak jumpa budak-budak bocah yang lain. Oops. Sorry aku nak bawa kereta saja. Okay. So hari ni adalah impromptu lah. Aina ni dia datang ke Kuala Lumpur. Bila Aina kau datang hari? Aku datang pada hari Ahad. So hari ni dah hari Rabu. Yes. Kau akan stay sini selama seminggu. Kau akan balik Ahad nanti kot. Lepas tu kita macam cuma kita lepak kan. Ada pula Nissan dengan Rabiatul. Dekat Nissan dengan Rabiatul tu diorang insyaAllah kalau ajak insyaAllah boleh datang lah. Sebab diorang taklah jauh sangat daripada Bangi. This is our base guys. Macam kita dalam gila dah tahu lah. Ya tu dekat Bangi ni tu automatic kena macam vlogging. Ya tu ni tu. Oh my god. This is our base guys. Di dalam ni adalah our favorite spot lah. Baris maju. Ya tu. Sekarang akan buat pre-combo kat situ. Cik tiba. Pre-combo kat dalam Premier Maju Oh my god. Weh dah lama ni tak datang bulatan ni. Oh my god. Bas UKM. Bukan bas UKM. Bulatan tu bas paling pelik sebab ada bulatan Bangi. Ada dua. Satu depan tadi. Satu kat sini. Orang mesti rindu kita orang kan. Rasanya Rabiatul dengan Nisa vlog tak? Aku rasa patut beritahu dia. Ya tu. Kau janganlah rekod aku Aina. Kalau kita akan rekod pintu masuk. Oh gerbang. UKM ada gerbang baru tu. Lepas tu diorang cakap akan siap InsyaAllah by combo ni lah. Tapi tak tahulah siap ke tak. Mari kita lihat. Mari kita lihat siap ke tidak. Kalau tidak, buruklah gambar kita nanti nak ambil kat luar dewan tu. Jangan dah menghampiri guys. Menghampiri University ku tersayang. Lihat kampusku yang tenang. Damainya alam ciptaan. Ni boleh insert lagu kan? Wow guys. Oi guys, welcome to UKM. Gerbang tu dah nampak rupa Kita dia. dah nampak dah structure. Ya, tapi adakah dia akan label? Kau sediakan letak Aku rasa dia akan label. Saya nampak masjid besar tu diorang tengah renovate lah. Oh, cantiknya weh. Dia letak tempat yang baru kat luar. Alah, banyaklah juga perubahan guys. Baru berapa bulan tu? Kan, last bulan 8 lah kita nampak. Okay, jumpa lagi. Bye. Welcome to UKM guys. Wow, UKM is so different. Ada wording. Oh, wih, dekta cantik sih. Ada lampu-lampu dekta ni. Oh, dia rasa dalam renovation untuk kita orang. Dia nak sambut graduation kita orang buat macam cantik apa ni? Wow, lain tu. Dah tak ada dah bulatan bocah tu. Bulatan bocah mana? Bulatan bulatan apa basically jalan. Apa benda bocah? Tak tahu lah. Meanwhile. Hai guys. Macam mana? Dah tak reti jadi YouTuber. Dah bersara. Tiba-tiba Nisa dekat Seremban guys. Saya Amik Tabiatul. Kenapa pintu dia terbuka? Pakcik, macam mana pakcik ni pintu terbuka, bonet terbuka? Pintu Asal tak turun. Mayunya. Di mana makcik tu? Betul-betul habis. Mayunya. Makcik tu nampak buat pintu kepada dia kesini-sini. Tapi aku mungkin nak buat habis kat dia. Tak jadilah nak buat intro. Tengok ni. Aduh, depan ni kita memandu pula. Ya dah sekali. Guys, kita orang nampak Bangi weh. Abang! Kita orang datang Bangi weh. Abang! Cuba cakap abang apa? Teka lah. Abang spaghetti. Dia selalu tengok depan. Walaupun saya duduk Weh, ni Bangi. Bangi game weh. Saya duduk Bangi pun saya tak datang Bangi weh guys. Korang Tak lagi saya. Cuba komen. Kalau datang, sila komen. Faris kat dalam tu. Faris maju. Habis lama dia habis tak. Lamanya tak datang Bangi. Aku rasa dah setengah tahun tak datang. Ya, aku dah lama. Berapa tahun ni?
50 tahun. Guys, sekarang ni kita orang nak pergi Puri. Kau tahu tak yang Puri yang Maya tu. Macam mana biar muka saya? Muka saya crack guys. Saya dah tak ada tinggi nak make up. Macam dah tak cantik sangat lah. Nantikan saya. Nantikan di Puri. Lah. Tak boleh cakap. Jom lah. Makan apa? Betul. Guys, ini adalah breakfast kita pada hari ini. Ya Allah, sedap. Ini adalah kuah special dia. Tak tahu apa isi dalam. Kita akan tunggu si Nisa and Rebecca right now. Aina bocah. Sedapnya. Tak apa, dia tak makan. Guys. Kita dekat Pusat Puri di Bangi Section 3. Wow. Ini adalah tempat kita orang akan makan kalau kita orang kelas kanser tiba-tiba. Cik tu. Makan mana ni? Ni semua sedap tu guys. This is the best in Bangi. Ini aku tak tahu, tak pernah jumpa lagi kuah ni di mana-mana kedai. Tapi dia cakap macam kuah roast something tu. Macam kuah dia memang lain tu. Memang Kita pun tak tahu isi dia apa. Ya, aku tak pernah jumpa kuah macam ni. Makan guys. Tapi memang sedap. Makan. Takut nak jumpa dengan Aina, takut. Ya, macam ni. Tengok makan. Dah bocah. Masuk dah. Ya, mereka korang. Dia dapat tadi takut nak jumpa korang. Apa? Tapi aku tak rasa Sabtu tu kita akan berkumpul maybe kita free petang kot. Sebab aku pun akan bertolak pada Penang maybe pagi. Aku akan sampai kat KL Center maybe pukul 12 macam tu. Masa aku akan gerak ke PD tu maybe aku naik KTM ke ataupun ikut lah korang nak gerak sendiri. Duduk aku boleh ambil kau dah bongok. Tak kisahlah macam mana pun tapi PD tu sampai maybe petang lah, petang. So kita photoshoot petang dekat pantai and then malam tu kita tidur PD lah maksudnya. So PD? Satu malam tu kita PD. Esok pagi tu pergi UKM kat kampung. And then petang tu kita pergi Putrajaya. So malam tu kita tidur kat Bangi pula. Lupa nak ambil pelanggan. Tengok video ni. Memang kenapa tak Tuhan? Lupakan ais. Kena cuy. Sikit lagi dia nangis. Jangan sikit muka. Korang nak depan ni sampai pukul berapa? Ni, mai terlarang. Dia teka gitu orang buat apa? Mereka staying tu. Sukma, Mantra Melayu. Tapi pukul 1. Sadap lah kan? Kita tengah tengok tiket. Tiba-tiba. Dina jangan FOMO please. Dina jangan FOMO. Kita orang ke IOI. Sorry Dina. Am I holding you back? Kat wayang. Use Grab Dine deals. With so many different deals, you can say goodbye to indecision. Ya dia aku tengok macam tu. Dia hitam. Ambil gambar. Aduh nak beli gambar pula. 1, 2, 3. Okey dah. Kita tengok. Semaju dalam. Cerita dia tak adalah scary sangat. Dia orang yang scary. Dia orang sangat-sangat kelakar. Jangan scare. Kita tak cerita apa? Kita pergi malam yang terlarang. Malam terlarang. Macam tajuk dia tak ada pembantu. Apa yang terlarang? Cik komen. Buat dah tajuk yang ketiga. Tadi betul aku kaki aku terangkat. Kaki dia terangkat guys. Dina jangan FOMO Dina. Okay bye, cakap bye. Bye guys. Nak pergi makan ke? Nak lapar. Solat lapar. Ada orang tak sabar. Okay. Hi guys. Tadi kita orang lepas tengok wayang. Lepas tu we go. We're really hungry.
Serok ya. Tadadah. Tak tahu apa nama makanan ni. I forgot already. Oh, ni ada. Okay, dah bye. Bye, selamat jam bersih. Bye bye Aina. Aina bye. Dia ponting kerja guys. Ponting kerja lagi tu bos. Makan. Hi guys. Aku dekat sangat. Do not touch the camera lens, okay? Alamak. Ni dah aku nak makan. We are now. So nak ambil gambar. Oh, jangan. Sekarang kita di dalam. Boleh lagi. Gambar soft copy. This is our photo guys. What's up guys? Welcome. Okay. Dengarlah berapa kecoh. Dah ke? Kau nak tu kan sebenarnya? Tak tahu. Kan dia tu memang comel. Tu memang comel weh. Memang comel. Send by QR scan. Okay, scan. Kantut keladiwa. Tak payahlah. Korang tak payah scan gambar kita orang. Ini nanti dulu. Dah saya. Kita tak payah problem ni. Comel lah. Comel lah. Comel. Yeay. Dah ambil dah. Ni gambar kedua guys. Okey juga, comel tak? Stop cute. Comel lah. Boleh? Let's go. Okay. Mana your memories are too cute to be forgotten. Dah ambil gambar. Crystal love. Tidak menyalahi cute. Bye Nisa. Jumpa lagi. Kejap. Oi, dia tutup pintu pula. Nak juga ambil dalam pintu. Bye Nisa, bawa kereta elok. Kau jangan menyelit sangat. Bye, nanti jumpa pre-convo. Pukul apa agak-agak sampai? 7. 7:30. Bye Sa. Jam Jam juga lah nampak jalan. Bye Sa, bye. Kat David boleh kan? Boleh? Bye Sa, bye. Bye, elok. Jumpa lagi nanti. Bye. Bye, nanti dah sampai rumah. Bye, kau. babe. Lagi 2 minggu je lagi. Alamak, kena salam. Kena salam kakak. Kakak salam. Salam kakak. Lambat lah adik ni, paling lambat sekali. Busuk. Tadi busuk. Kau tak cium pun tangan aku. Pilih nak buka. Bye, take care. Bye Sa. Bye, salam. Alah, tu lah sini bocah. Bye Sa. Hai Claudia. Oh, Akbar. Tak nak lah balik. Bye Aina. Bye. Sending Aina. hari. Lol. Lol, tak keluar lagi sebenarnya. Lelaki masih berbicara. Malik Putra. Tak nak solat China. Malik naik Claudia. Tadi nampak dengan cawan. Icawan pula. Sedap budak tu. Kita depan ni kot. Mbak Aina bocah semua. Mbak Aina. Kau dimudahkan urusan. Bye guys, jumpa lagi guys semua. Bye Take care weh. semua. Bye-bye. Hati-hati balik Penang. Korang pun. Have fun Aina. Bye. Jumpa lagi 2 minggu. Bye Aina. Bye. So sekejap gila jumpa. Tepi lah. Mana dia? Entah. Tu Pokoknya weh dia dah buka. abang tu dah, dia dah naik lah. Cuba teka kita kat mana. Mesti dah dapat teka kan. Tadi kan hantar Aina dekat station. Ini adalah tempat bersejarah untuk kita orang juga guys. Kalau korang nak tahu, kita pernah main kat jambatan mana tak? Bising gila. Bawah jambatan Underground. UG. Jangan ke? Jangan jalan.
Cantik gila. Aku lagi bagus. Hi guys, kita orang dekat masjid. Cantiknya. Cantik kan view dia? Baru lepas sunset. Cantik lah view dia. Tu adalah pejabat. Aina jangan FOMO lah. Ni pejabat berhenti tadi. Ana betul cakap baru ke? Padahal ada gambar tadi. Wujud macam tadika. Background ni. Kau aku macam fikir. Cantik lah babe. Kita ambil gambar kat sini boleh Photoshop. Menuju puncak. Sangat cantik. Solat. Si Putra first time datang waktu maghrib macam ni. Biasa datang macam siang kan? Tahu insya. Atau malam. Ini macam nampak sunset, nampak ni. Cantiknya. Okay, bye. Kita nak menunaikan kewajipan. Okay. Bye Putrajaya. Putrajaya. Peace yo. See you. Tutup kamera. Tutup sendiri. Ke bukan eh? Alah. Tapi yang aku ingat kita jalan dari McDonald lah. So macam tak lah. Okay, dapat dapat. Dah guys. Habislah vlog di Putrajaya. Bye Rebecca, sama pulang. Sama tu dah balik guys. Tak ada barang tinggal. Shut up bro. Bye babe. Jumpa next 2 weeks. Okay, bye bye. Kau yang edit video ni? Kau dah video. Aku busy tu. Okay lah. Yeah. Masuk. Bye. Aku boleh. Flash sangat ni. Bye babe. Aku akan hantar dalam group. Selamat menghantar pulang. Kau matching weh dengan rumah kau dengan pokok semua. Kau hijau. Bye. Tak, cuba bagi penutup untuk Hari ni adalah hari yang sangat gembira. I'm so glad they come here. Bye. see you on the ni next kat depan vlog. rumah tau. Okay. Bye. See you next vlog. Bye bye. Pandang depan. Pandang depan. Bye. Thank you babe.